Hello bos, selamat petang. Saya Awang Pang. Hari ini kita company ada masuk yang kereta ni. Saya tengok kereta ni pun banyak cantik. Lepas tu condition pun baik. Tahun 2017, BMW S1 S1 2.0 punya. Ini sport lah. Okey, harga cuma jual 49,800. Kereta tadi saya agak-agak kira lah bulanan 700 lebih. Ikat bank 7 tahun. 7 tahun. Okey, boleh tapak yang kereta ni. Dalam punya service history semua ada leather semua cantik-cantik. Okey. Kereta ni macam ni. Dalam punya leather original lagi Original lagi semua. Okey, belakang paling cantik dia punya belakang. Belakang punya seat serupa macam baru lah. Belakang yang macam ni, LED light bar. Oh, banyak cantik. Okey, harga jual 49,800 sahaja. Kalau loan boleh ikat bank 7 tahun, kredit boleh sampai 9. Aircon sejuk-sejuk, pedal seat ada bagi you, memory seat semua ada you bagi. Okey. Dia punya mileage tadi saya ada cek 114. Dia punya history service kat sini. Okey, sampai tahun 2023 owner sudah tak ada balik service center. Okey, agak-agak ini kereta setahun agak-agak jalan 18,000 atau 17,000 macam tu lah. Tadi saya ada cek dia punya komputer punya servis punya history lah. Okey. Lepas tu kereta ni SUV, sebiji SUV. Belakang pun cantik. Horsepower 192,000. Boleh loan bank lagi, kredit pun boleh bagi. Tahun 2017 BMW S1 2.0. Harga jual kalau cash 49,800, warranty setahun. Kalau bos-bos dengan kawan-kawan siapa tengah cari BMW SUV kita sini ada sebiji. Dia bukan besar punya SUV lah, dia kecil punya. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.